Kereta baru lagi tapi leaking dah oil flavor. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni kita ada Toyota Rush 2019 royak ada leaking. Sebelum ni dia buat tempat lain buat leaking gasket wakawa tu, dia royak ada leaking lagi. Jadi dia mari tempat kita ni, dia nak secek leaking tu mana. Kita pun basuh dulu lah hanya tu. Kita basuh cuci dah, kita running pula. Lepas esok kata baru kita jumpa mana hot leaking. Berpuncanya dari oil flavor. Kita tukar dah oil flavor dia. Lepas tu ala-ala kita tukar oil flavor tu, kita tukar lalu oil top water dengan oil longsah dia. Ni longsah dia. Kita masuk dah oil flavor dia ni. Kereta dia ni dia engine letter gini. Dia tidak macam kereta ramah-ramah tu engine straight gitu. Dia ni engine letter sebab dia kaih belakang. Kalau melibatkan bocor oil flavor ni, memang kita kena tunggu gearbox. Sebab oil flavor tu dia duduk antara enjin dengan gearbox. Mana-mana ada leaking, kereta leaking tu boleh mari tempat kami di MF Auto Export, Pekalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Lacak!